Malam tu, aku ingat aku dah jatuh paling bawah. Rupanya Tuhan simpan satu lagi ujian untuk aku. Assalamualaikum semua. Nama aku Kamal. Dan ini bukan kisah kuat, ini kisah jatuh. Jatuh sampai aku dah tak kenal diri aku sendiri. Isteri aku minta cerai tanpa sebab. Dan bila aku jumpa surat dalam laci dia, itu baru permulaan, bukan penghujung. Lepas malam dia minta cerai tu, hubungan kami berubah dalam diam. Bukan gaduh, bukan benci, lebih kepada dua manusia yang duduk serumah tapi hidup dalam dunia masing-masing. Mimi cuba sembunyi, tapi aku nampak langkah dia semakin perlahan. Pipi dia makin cengkung. Baju-baju lama dia dah longgar. Kadang-kadang bila dia fikir aku tidur, aku dengar dia ambil wuduk dalam bilik air lama sangat sampai jantung aku sendiri rasa berat. Macam ada benda yang dia cuba bersihkan dari diri dia tapi tak lepas. Dia makin banyak tunduk, makin jarang ketawa, makin kurang bercakap. Dan aku cuma dapat tengok dari jauh tanpa tahu apa sebenarnya dia sedang lawan. Bila aku jumpa surat tu, seluruh hidup aku jadi kabur. Kanser. Bukan tahap awal. Bukan yang simple-simple, yang jenis bila doktor tengok, doktor pun tarik nafas panjang dulu sebelum baca report. Aku duduk tepi katil Mimi sampai pagi. Tengok dia tidur dengan nafas dia yang pendek-pendek. Macam setiap helaan pun sakit. Badan dia dah mula kurang isi. Kuku dia pucat. Kulit dia sejuk. Aku ulang dalam kepala. Kenapa dia seorang? Kenapa dia tak bagi tahu aku? Kenapa dia sanggup simpan sampai minta cerai? Jawapan dia mungkin simple, sebab dia sayang. Terlalu sayang sampai dia sanggup korbankan diri sendiri. Tapi masa tu aku tak nampak cinta. Yang aku nampak cuma kehilangan dekat sangat. Bila rawatan mula, aku ingatkan kami akan dapat balik harapan sikit. Tapi realiti tak seindah itu. Rawatan tu buat dia lagi lemah, lagi sakit, lagi hilang diri. Setiap minggu, ada bahagian dalam diri Mimi yang macam hilang sedikit demi sedikit. Rambut dia gugur sampai licin. Berat dia turun mendadak. Tulang pipi dia makin timbul. Senyuman dia makin palsu sebab dia cuba buat aku kuat. Kadang-kadang dia masak sikit walaupun tak larat. Dia tinggalkan nota kecil. Bukan sweet tapi macam pesan terakhir. Aku sayang kau. Jangan tinggal solat. Maaf kalau aku banyak susahkan. Dia tulis sebab dia dah tak ada tenaga nak cakap. Setiap kali aku jumpa nota tu, aku menangis dalam bilik air sebab aku tak nak dia dengar suara aku pecah. Ada satu fasa yang paling menyakitkan. Bukan rawatan, bukan sakit dia. Tapi bila dia mula jauhkan diri dari aku, dia tak nak aku peluk. Tak nak aku teman tidur. Tak nak aku ada dekat dia masa dia muntah atau jatuh. Dia letak jarak bukan sebab tak sayang, tapi sebab dia takut aku ingat dia macam beban. Setiap kali aku cuba pegang tangan dia, dia tarik perlahan. Perlahan tapi cukup buat hati aku koyak halus-halus. Dia makin banyak solat sorang-sorang. Makin lama dalam sujud. Makin kerap mengaji sampai suara dia serak. Macam dia tengah buat persiapan yang aku tak sanggup fikir. Satu malam, aku balik dari beli ubat dia. Lampu bilik terpasang tapi bilik sunyi. Mimi duduk di tepi katil, menghadap tingkap. Bahu dia kecil, tinggal tulang. Rambut dah tak ada. Wajah dia pucat, tapi senyum dia lembut. Bukan senyum lega. Bukan senyum bahagia. Senyum orang yang dah reda. Walaupun tak ada dialog, aku tahu apa dia cuba sampaikan dengan mata dia. Masa aku dah dekat, dan masa aku peluk dia malam tu, aku rasa tangan dia dah tak ada tenaga untuk peluk balik. Dia cuma letak kepala atas bahu aku. Perlahan sangat. Macam dia takut aku rasa dia pergi terlalu cepat. Nafas dia pendek. Tangan dia sejuk. Jantung dia berdegup perlahan-lahan. Dan malam itu, aku sedar suara dia takkan memenuhi rumah kami macam dulu. Mimi pergi bukan dengan kata-kata besar. Bukan dengan drama air mata. Bukan dengan ucapan panjang. Dia pergi dengan sunyi. Dengan reda. Dengan hati yang masih sayang aku lebih daripada apa yang sempat dia tunjuk. Dan aku hidup dengan satu benda yang sampai sekarang aku tak boleh padam. Saat dia minta cerai, dia sebenarnya tengah cuba selamatkan aku, bukan tinggalkan aku.
Kadang-kadang aku terbangun tengah malam, rasa macam dia masih baring sebelah aku. Tapi bila aku toleh, cuma bantal sejuk. Rumah yang dulu ada suara dia, sekarang cuma tinggal gema. Dan setiap kali aku buka laci meja solek dia, tempat aku jumpa surat tu, aku teringat satu benda. Cinta paling kuat ialah cinta yang cuba melepaskan walaupun hati sendiri hancur. Ada hari yang berubah senyap tanpa aku tahu sebabnya. Kau makin jauh dalam diam. Aku cuma mampu tengok dari sisi. Dalam malam aku tercari jawaban yang hilang dari mata, sampai aku jumpa satu rahasia yang buat seluruh dunia terhenti. Kenapa kau pilih untuk sendiri, sedang aku di sini menanti? Kenapa kau simpan semua sakit dalam hati yang makin menyempit? Andai aku tahu sejak awal, aku ada di tiap langkah yang goyah. Tapi kini semua dah terlambat, yang tinggal cuma rasa yang tak pernah terucap. Hari demi hari kau makin layu, tapi tetap coba sembunyikan pilu. Aku nampak bahu yang makin jatuh, tapi kau paksa diri nampak kuat. Cinta kadang bukan suara, tapi pengorbanan yang tak disedari. Dan bila masa memisahkan kita, baru aku tahu dalamnya hati. Kenapa kau pilih untuk sendiri, sedang aku di sini menanti? Kenapa kau simpan semua sakit dalam hati yang makin menyempit? Andai aku tahu sejak awal, aku ada di tiap langkah yang goyah. Tapi kini semua dah terlambat, yang tinggal cuma rasa yang tak pernah terucap. Masa terus jalan tanpa henti, tapi memori kau tak pernah mati. Aku simpan semuanya rapi, walau kau dah jauh dari sini.